Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Air yang jernih mengalir tenang, ikan berenang di celah batu. Indah sungguh ciptaan Tuhan, kenangan ini akan kekal di kalbu. Alhamdulillah, selepas lebih kurang dalam 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di Latak Ulu Kasar. Sampai kat sini terus terpukau melihat keindahan air terjun yang cukup cantik dan menenangkan. Lepas ni kita tengok pula aksi bila kita menyelam. Dan yang paling aku tunggu-tunggu, pengalaman memberi makan ikan di dalam air. Okey, jom kita saksikan apa yang bakal berlaku. Mari kita lihat reaksi ikan-ikan kecil ini memakan dan menghampiri aku dalam air. Hai, bestnya lah hai. Terus kelok gini tau. Kalau dia ada gambar tu. Macam mana nak ni? Kau nak buka mata dia? Okay, satu, dua lagi. Banyak ikan tu. Banyak sedap ikan ni. Siapa yang ada yang besar tu Kelah lah ni. Ni kelah tu. Ikut merah ni semua ni. Baik tu besar jok. Ada yang spek besar tu. Ada spek besar tu. Kau macam besar? Baju tak sama ni. Macam mana besar dia? Macam mana? Ini rakam je dok. Ini rakam. Ada apa? 1, 2, 3. Banyak apa tu boleh? Ha? Nah. Ini betul itu. Dah habis tu. Ana sikit lagi. Botol. Guide decide untuk bawa kita orang naik lagi dari tempat yang air terjun tadi tu. Kita orang naik lagi untuk step yang kedua. Okey, ni yang nak naik lah. Okey. Jat. Tumpang boleh? Kau ni, kau ni. Ha. So dalam beg. Pacak Pacak terus. Belakang. Berbisa. Pacak. Okey, jom kita naik. Okey, kiri. Allah Akbar. Allah Akbar. Naik lagi. Okey, nanti sampai ke atas aku on lagi sebab bateri dah nak habis. Bateri nak habis. Bawa satu pula. Aduh, wei. Daripada kita naik tadi tu sampai sini. Ini air terjun yang kedua. Oh. Tak tinggi sangat. Kalau dah ni.
Badan ni tengah naik hiking. Bukan peserta lelaki je tengok. Budak-budak perempuan pun ada Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, pelan-pelan. Sini dah 6 km. 6 km. Ni yang actual guide cakap 2.7. Sebenarnya ni dah 6 km. Kita orang naik. Pelan-pelan, sorang-sorang. Alhamdulillah, setelah sampai di air terjun paling atas, kami semua meluangkan masa untuk bermandi-manda sebentar kat sini. Sayangnya footage tak dapat rakam banyak sebab bateri kamera dah nak habis. Yang sempat rakam pun gunakan handset. Itu pun bateri handset tak berapa nak penuh. Jadi ini je lah sisa-sisa yang ada. So lepas daripada mandi, kami pun beransur turun pergi ke Sanctuary Kelah. Jom, pengalaman aku dan line up di Sanctuary Ikan Kelah. Cantik geng situ. Sesampai je kami di Sanctuary Ikan Kelah, kami juga diberi penerangan bagaimana mereka menjaga ikan-ikan kelah di sini. Habitat dan memastikan ikan-ikan kelah terus terpelihara di area situ. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita saksikan. Okey, alhamdulillah. Sekarang pukul 1. Kita ada dekat Sanctuary Kelah ambil gambar. Masing-masing aktiviti bebas. Buat air. Phase 2 berada Disebabkan Asadi. Asadi light. Aziz okey Aziz Tak. Lagi kita tengok. Juga boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah pukul 1.20. Kita dah sampai daripada air terjun tadi. Kita dah sampai Sanctuary Kelah. Ni lah. Masing-masing tengah santai, tengok-tengok ikan. Ikan ni jinak-jinak nama. Ikan ni memang jinak-jinak. Okay, so jom kita tengok. Jim, mana Jim? Nasib baik ada kawan pakai iPhone 17. Bolehlah pinjam sekejap untuk rakam momen-momen bermain dengan ikan kecil ni. Jom kita saksikan aku bermain dan memberi makan ikan kecil-kecil ni. Seronok guys. Korang mesti kena datang sini mencubanya. Bawa anak-anak. Lagi seronok. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang pukul 4.50. Aktiviti bebas. Semua peserta-peserta nak try pakai boya lah daripada ujung. Kita naik daripada ujung sana, turun sampai dekat jembatan tadi. Boleh apa? Boleh. Ni antara peserta-peserta Saya peserta dari Pasir Gudang. Daripada mantap. SMK. Mantap. Kita ada peserta daripada overseas Pantang salah Overseas. Abdullah, come here. Aku tengah cakap. Dia nak interview. Where you from? Nigeria. Nigeria. From Nigeria. Your name? Your full name?
My full name Abdullah Ubandoma Abu Bakar. Abdullah. Ubandoma Abu Bakar. Ubandoma. Ubandoma is my family name. Oh, family name. Yep. Oh. Abdullah is my name. Okay. Bakar, I my see. father's name. Okay. So you're intern, right? Yep. I'm in Asia Flex on IDS department. Eh? Yep, Asia Flex on the IDS department. Oh, IDS department. Okay. IT department. And then after intern, Then, go back to yes, Nigeria. Nigeria. Go back to Nigeria. Oh. Okay. But in September, not this month. Next month. Tanya aku, tadi kita dah bagi tahu ni nama dia apa. Yeah. Bon. Bon. Tanya. Apa? Ajarlah yang bukan. Bon kata dia. What? I said buaya. Buaya. Ya buaya. Buaya lain. Buaya yang gigi tajam-tajam. Hai sayang, tengah buat apa tu? Itu buaya. Hai sayang. Hai sayang. Can you speak buaya biawak firstly? Apa? Buaya biawak. Buaya. biawak. Firstly. Buaya biawak. Buaya biawak. 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 Okay, inilah aktiviti kita orang. Wih, Mungkin ni Nigeria has second day lah, last activity. So besok pagi dah check out. Ni kita last lah. Happy-happy kat sini. InsyaAllah besok kita akan pergi Pasar Payang. Dan kita pergi pergi apa? Pergi mana makan-makan tu? Jaman Tori. Kita makan-makan dekat Jaman Tori. Ikan patin masak tempoyak dengan tapah pun ada, dapat tapah. Okey. Jom kita pergi checkpoint. Nanti dari sana diorang akan lepaskan kita sampai bawah sana. Kenapa dia cakap sebelum pagar ni? Dia cakap selepas pagar ke sebelum? Mana? Lepas tadi tu. Jauh sikit. Okey, ngam. Sana Ram. Sana. Sial abang, nekan. Mana abang? Sini nekan je lah. Jangan nekan lah. Okey, jom. Kita jumpa kat checkpoint pertama. Okey. Sebab kita dalam perjalanan kita ni, kita turun sampai ke bawah sana. Kita naik ke sana, kita sampai ke ada tali tu. Kita checkpoint kat situ dulu. Sampai kat situ kita lepak mandi apa dulu. Barulah kita gerak pergi ke apa ni, ke Jambatan sana. Mantap. Sebab sini, antara sini sampai ke depan sini, dia ada tempat dalam. Hati-hati lah kat kawan-kawan area situ. Sebab dia terlalu dalam situ. Oh, dalam bawah. Memang dalam. Berapa meter agak-agak? Mana Abdullah? Ada 3 meter lebih juga lah saya rasanya. Careful. Kau kena rapat dengan dia. Lebih juga. Kau kena rapat dengan dia. We have deep area. Okay. So you must you must Careful. hold tight. Okay, sure. Your buaya. Okay. Okay. Thank you. Ya, ada yang kat tali tu pun memang dalam situ. Kat tali tu lebih kurang 6 meter lebih. Tempat kita mandi semalam. Kat situ memang dalam lebih. 6 meter lebih. Boleh. Yang mana tak rasa tak boleh main dekat dalam tu, kat cetik pun boleh. Okey. Dia ada kat cetik. Okey. This one okay? Ambil tukar. Kenapa kau ambil yang lembik? Kau ambil dekat Sambil lah yang Bos kau tadi. Okey. Okey, jom. Dah boleh gerak. tiba ambil kat sini pula. Tarik kita apa? Sebut. Letak ulu kasar. Saya apa buat? Yang pokok boleh makan. Dia ada buah. Bukan.
Bukan pokok ni, pokok halia bukan? Macam hari hutan kan? Macam halia. Mana dia sikit obat dia. Tu. Memang selalu Pak bawa orang sini? Selalu. Pak memang orang sini lah? Orang kampung sini lah? Oh. Jangan terbocor sudah. Sebelum naik sudah bocor lagi kita. Pasal jadikan nama terlampau. Terpaksa aku tumpang kau Anas. Okey. Perjalanan mengambil masa dalam 15 minit ni sampai tempat kita nak turun ni. Yang tadi kita hiking tu, ni lah jalan dia. Jalan balik depan tu je. Okey. Depan tu saja buat kita turun. Pagar ni jangan pegang. Ni ada elektrik. Pagar ni untuk abang besar. Dia ada tak cross pergi dekat area sini ya. Boleh. Sebab tu aku cakap jangan bontot terjuih sangat. Barang Terjuih. Kau banyak confidence kata. Betul-betul menggambarkan dia. Zaman dulu punya Nas kita. Ha. Mini water rafting. Atas lagi boy. Okey. Mantap. Beratur. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dia kalau boleh naik sebelah kiri. Kita masuk ke kanan sikit dia ada laluan air dia. Oh. Okey mantap. Ikut alur yang laju. Jalan tu. Yang kiri lah kan laju ni. Kiri kanan. Tak boleh batu banyak. Tak boleh batu banyak situ. Kalau terjuih memang calar balau lah. Kita duduk sini dah nampak dah satu. Oi kan. Nek, kau kenapa Nek? Orang lalu atas. Kau kenapa Oh, dua batu baru. Kita sampai Oh, sini. oh, Sampai sana kat batu yang nampak tu, Ha. stop situ dulu. Besar tu. Kita buat ramai jalan. Orang panggil kereta api. Oh, okey. Sampai dekat last batu tu boy. Itu dia dah lapang dah. Okey. Tak boleh nak buat kereta api ni. Ada yang batu. Apa? Kau kena dapat dengan dolar tu. Lepas bawa je. Aku risau ni. Ha. Lagi? Ha? Kau kena dapat dengan $3. Aku risau dia. Ya. Dia Tunggu. nervous. Tunggu peserta semua sampai. Oh, penat. Oh, Assalamualaikum Ustaz. kalau orang kata kita hitam kau mana Ustaz? Kita api Okey. Jap ada. Kita gerak solo Ha. dulu. Sampai sana dekat batu sana baru kita stop kat situ. Baru kita buat kereta api. Kereta api. Okay guys, dengar sini. Sekarang ni kita akan luncur daripada sini. Fly? Luncur daripada sini. Kalau boleh, Pak ni cakap lalu belah tepi kanan, jangan belah kiri. Belah kiri banyak batu. Lagi satu, bila duduk dekat boya ni, jangan terjuih sangat. Nanti calau. Dah lah jemput. Kalau boleh ni melintangkan badan hati-hati lah. Kalau yang tak pandai berenang tu, kalau boleh imbangkan badan betul-betul baru kita launch. Hati-hati semua. Dah lah. Be careful, okay? Okay. Dah boleh pelan-pelan
time aku nak main boya, si Abdullah ni memang satu hal. Penat aku suruh imbang badan tapi badan dia tak nak bagi kerjasama. Penat aku suruh baring-baring, badan dia pula menggeletar. Almaklumlah, tak pandai berenang. Biasalah kalau kita pun tak pandai berenang, yalah, kita kan takut. Lama-kelamaan, bila dah dapat rentak, pandai pun nak imbang badan. Tapi itulah, tangan dia masih menggeletar. Letih aku mengajar si Abdullah ni lah. Nak tinggalkan, kesian. Nak buat macam mana? Kita sebagai core komiti terpaksalah ajar dia macam mana nak imbangkan badan. Abdullah, you jump, I jump. Boleh. No problem. Like that. Dapat. Balance your body. Okay. Anything happen, you must grab your boya. Not shoes. Inside. Put inside. Grip like that. Hold it. Hold it. Hey guys, bontot tinggikan sikit, bontot. Saya keluar. Okay. Saya tak tahu macam mana saya nak keluar. Tak apa, pegang je. Masuk je. Peace ke? Semua dah get ready. Kayu. Tangan kayu. Satu. Okey. Kita depan. Daripada sana naik boya terus sampai sini. Dan ni checkpoint yang semalam kita mandi, yang pakai tali terjun tu. Kat sini lah kita berkumpul mandi, kat sini lah. Lepas tu baru kita sambung ke sana. Cuaca macam nak hujan je. Come on. Sampah banyak ni. Tepi askan dia ke tepi. Bismillah. 1, 2, 3. Woohoo! Boleh. Petang hari last day ni, ni ada. Tadi tu terjun. Sah. Okay, buat yang terbaik ni. Terbaik lipat depan ni. Lipat 2 kali. 2 3. Wow! Wah, gila siap. Ini baru hiburan. Bah. Botol dia. Nampak tak? Dapat dia. Aku nak lagi. Bagi aku try pula.
Weh, bateri habis. Tak dah. Kau ke mana? Sini ke sini? Jap. Okey. 1, 2, 3. Woohoo! 1. Ayun je, Nep. Ayun, jangan macam lompat tau. Ayun je. 1, 2, 3. Woohoo! Woi, baik siap. Ini baru legend tau. Okay, cepat dah nak dalam tengah ni. Kita perjalanan jauh lagi. Kona-kona berliku yang cetek. Okay, 1, 2, 3. Woi! 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 Tergempas pun steady lagi. Marilah lompat kawan-kawanku. One. Kalau situ tinggi lagi Jal, pegang. Okey, 1. Bismillah. Jaga jalan Engkau jangan jut, engkau ayun je. Ikut je tali tu. 1, 2, 3. Okey guys, jom kita pulang. Nas, aku terus edit malam ni hantar Lim. Kalau korang nak tahu, time ni sesi pujuk memujuk supaya aku punya engineer ni nak lompat daripada tali tu. Dia 50-50 sebenarnya. Takut akhirnya nak juga dia lompat. Untuk last day ni, jom kita tengok cara dia lompat. Dudap-dudap tu member. 2. Selepas terjunan Nas ke dalam air, tampaklah sudah aktiviti kami pada hari kedua ni. Ini pun beransur pulang ke tapak kemah untuk menikmati makan malam pula. Malam ni ada BBQ time. So, apa lagi? Jom kita ikuti sambungan. Aktiviti last kami di Latak Ulu Kasar. Pengalaman kat sini memang takkan dapat aku lupakan. Suasana yang indah, udara yang nyaman, air yang bersih. Ya Allah, Tuhan je tahu perasaan ni. Jom kita ikuti sambungan video aku ni. Okay guys, samalah sudah aktiviti last kita. Kami daripada Asia Flex ingin mengucapkan standby. 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 Latak Ulu Kasar. Selamatlah sudah aktiviti kita di Ulu Kasar untuk 2026 guys. Mari kita pulang. Belayar. Okay. Inilah Yaya. Buat video je naik ramah. Macam mana benang? Kalau katak je ni. Dapat lah. Buat sekarang. Jaga tajam. Ya. Baru je kabur. Jaga batu. Korang tengok kecoh kan dia orang. Tapi happening guys. Inilah
last activity daripada Sport Club untuk tahun 2026. Lepas ni schedule dah pack. So segala aktiviti dibekukan. Terima kasih Big Boss RR bagi kelonggaran untuk kami pergi Sport Club. Peserta semua happy. Thank you so much. Santai. Pulang. Perpaduan jalan. Pulang. Okey, kita sampai sana nanti. Kita akan on balik Assalamualaikum. Sekarang pukul 8.29 malam. Aktiviti last day sebelum kita balik besok. BBQ. BBQ guys. BBQ dulu. Lepas ni makan-makan. Aktiviti bebas. Mandi dan sungai. Mandi sungai, Mandi asyik. Nah, aku pula yang buat layan. Makan. Inilah helper dia. Member dah banyak tu. Kalau tak habis, habislah. Bye bye. See you next episode. Assalamualaikum. Okey, sebelum masuk tidur, korang layanlah dulu ais latte, air tangan aku sendiri ni. Alhamdulillah, semua bagi feedback sedap. Walaupun terlebih susu ke, terlebih kopi ke, diorang telan dengan itu. Seronok sebenarnya dapat berkumpul macam ni. Entah bila lagi dapat berkumpul sama-sama macam ni. Okeylah, kau layan dulu video aku buat kopi ni. Aku nak minum kopi dulu, lepas tu nak masuk tidur. Esok korang layanlah pula perjalanan aku daripada Latak Ulu Kasar ni pergi ke Pasar Payang dan juga Jaman Tori. Itu lagi best tu. Jalan. Stop. Sekarang pukul 9.22. Okey, tamatlah sudah kita punya ekspedisi Latak Ulu Kasar. Bag pun dah loading. Semua dah loading. So sekarang kita di assembly point Cik Ma'en. Pagi-pagi dah sampai. Okay, sekarang tengah berkumpul. InsyaAllah kejap lagi gerak lah. Tempat ni bas boleh masuk Parking lot pun besar. Kalau nak balik ni kita ada short video. Kalau korang nak tanya ni, inilah dia. Dia punya admin. So kalau nak pergi sini boleh contact nombor 018 3116 316 Ulu Kasar Adventure Park. Nama bang? EG. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Tempat ni memang best lah. Okay, itu je. Assalamualaikum. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awalkan berakhir. Barangan seperti kain batik, songket, nak cari perantau, nak cari sebelumnya patut juga. Kalau perempuan yang nak cari kedai emas tu semua datang kat sini lah. Kalau untuk pasal satu lagi, pasal dua ataupun pasal lama, dia letak bersebelahan saja. Keluar daripada pasal lama. Nak cari kedai, kok ada masakan kampung. Tapi payah sungguh makan nasi gerak khas timbung. Ni aku malah duduk bandar besar. Kalau sesak mesti kedan dok tahu balik ko. No balik kampung. No balik kampung. Sekarang pukul 3.14 petang. So sebelum balik kita singgah dekat Jaman Tori lah. Jaman Tori Pahang. Jom kita tengok menu untuk makan petang. Ikan berkasam, daging masak lemak, patin tempoyak, puyuh, patin bakar tempoyak, ayam kampung, ayam goreng kampung, berempah. Ni apa ni? Eko.
masak asam. Masak asam dengan rojak buah. Ya, untuk makan 8 orang. 8 orang. Okey, itu saja untuk petang ni. Lepas ni kita dah boleh gerak balik JB lah. InsyaAllah pukul 8 atau pukul 9 sampai JB. Terima kasih sebab menonton. Terima kasih yang support. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa di lain masa, di lain aktiviti bersama JK di JB. Assalamualaikum. Gepih kacang botol, suap sekelingang ikan, makan selu-selu tak boleh lekat tulang. Kalau ada